Bila kita beli skuter dengan harga yang mahal, yang premium, tu biasa guys, kan? Tapi dengan harga 16,688 kita dapat yang premium. Itu yang aku tak puas hati tu. Yes, hai. Assalamualaikum kawan-kawan Projek Solo. Korang semua apa khabar? Dan malam ni geng, aku nak test ride sebuah skuter yang baru saja di upgrade. V2. Inilah dia geng. Bersama aku malam ni, Aveta Vanguard 250 V2. Ya, sebab kita dah tahu dia dah upgrade pada 10 perkara. Mungkin ada perbezaan dari segi tunggangan, ergonomik dia, power dia mungkin ada, kan? Keselesaan enjin dia, kesedapan enjin dia macam mana. Dan yang penting, aku nak cari sikit top speed dia lah, kan? Pasal V1 sebelum ni, second batch yang dikeluarkan, iaitu ada special edition yang sebelum ni dikeluarkan, top speed dia aku kurang puas hati. Dan kali ni V2 aku nak rasa, kan, macam mana dia punya pergi dengan V2 ni, kan? Apa rasa dia selepas kita try dia malam ni. So korang kena tunggu, stay tune. So, jangan buang masa. Jom kita test dia, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia, guys. Skrin TFT 7 inci ditambah baik dengan touch screen. Dengam ke tak dengam, guys? Okey, nanti kita detailkan lah, Okey. Kita jalan dulu. Alright. Okay, jom. Wow, dia semakin smooth lah, geng. Bunyi exhaust dia pun ada rasa lain sikit. Rasa lagi ngam. Pasal masa V1 hari tu, bunyi dia agak kuat sikit. Tapi yang ni dia punya tuning, makin tune, lagi sedap. Throttle acceleration dia pun smooth aja. Cepat respon. Memang dia tak ada cut off lah, geng. 1.4 lebih. Boleh pulas lagi. Korang nak tengok top speed ni, kan? Ini dia. Macam okey tak? Aerodinamik kira okey lah. Ikutkan angin kuat masa ni. Tapi body stabil. Taklah rasa melayang-layang sangat. Untuk mid-range dia, aku cukup suka. Dia bagi bila kita minta. Macam biasa. Untuk windshield ni tak perlu risau dah. Nak potong angin ke, tak nak potong angin ke, tekan je button, settle. Okey ni, geng, last aku belanja top speed dia. Macam mana? Memang ada ngam lah, geng. 153. Okey, geng, alhamdulillah aku baru je
test ride bersama dengan Vanguard V2 ni, apa yang aku boleh rumuskan dekat korang, memang macam ni lah kan. Aku puas hati. Berbeza daripada V1 dan V2. Seperti yang korang sedia maklum, V2 dah ditambah baik dengan 10 perkara guys. Seperti TFT 7 inci dengan touchscreen. Dia datang dengan footrest yang ditambah baik. Pilihan suka, pilihan puas hati. Lepas tu dia datang dengan windshield yang adjustable kan, mudah. So aku nak ceritakan sedikit apa yang aku rasa dengan Jentera ni, dengan skuter ni amat premium guys. Untuk skuter yang harga mahal, kalau kita cakap premium, biasa lah kan, biasa. Tapi dengan skuter yang berharga 16,688 ni, kita dapat yang premium. Itu yang lainnya tu guys. Kalau korang duduk atas ni, korang boleh rasa. Dan lagi satu, tempat duduk dia ni guys, lebih ergonomik dan lebih selesa pada aku lah kan. Contoh dia, bila aku duduk dekat atas ni, especially orang yang tinggi macam aku ni kan, 165 cm ni kan, mudah untuk turun dengan kaki macam ni. Jadi dia tak makan banyak space untuk ngangkang kan. Lebih ergonomik dan cukup selesa lah pada aku kan. Dan button-button dia ni memang aku suka. Sempoi, ABS, traction control semua in button. Dan kelebihan pada TFT ni, touchscreen je guys. Touchscreen. Korang boleh pilih theme apa kau nak pakai, boleh pilih macam-macam kan. So nanti aku akan detailkan perkara tu. Tapi apa yang aku nak ceritakan pada korang untuk video kali ni, dia punya power, dia punya acceleration dia and power delivery dia, mid range dia macam mana. Apa yang aku feel dengan Vanguard V2 ni, memang bukan sahaja 10 perkara dia tambah baik kan. Enjin dia pun dia tambah baik guys. Dia punya feeling pada enjin tu aku rasa lebih smooth berbanding dengan V1 hari itu kan. Lebih orang kata kemas lah kan. Dia punya tuning tu pun sesedap rasa lah pada aku. Dan korang mesti nak tahu kan, berapa top speed aku dapat tadi. Aku dapat dalam 153 km sejam. Dengan acceleration dia cepat. Daripada 0 ke 100 tu, memang dia bagi cepat lah kan. Memang cukup respon. Itulah kan, kalau korang ada tengok video aku sebelum ni, yang aku buat V1 yang mula batch 1 tu kan. Dia punya power delivery tu dah cukup cun dah. Yang kali kedua, dia macam ada cut off. Dan untuk V2 ni, dia dah tak ada cut off dah guys. Dia dah tak ada cut off kan. Dan power dia ditambah baik. Aku rasa enjin lagi smooth lah guys kan. So aku puas hatilah untuk test dengan V2 hari ni guys kan. So bukan sahaja 10 perkara dia tambah baik kan, enjin dia pun dia tune kemas kini lebih baik guys. So aku harap video ni dapat memberikan korang sedikit informasi. Dan aku rasa itu saja perkongsian untuk video kali ini. Terima kasih korang yang menonton. Dan korang jangan lupa follow, like, comment and share. Kalau ada apa-apa soalan, sila komen di bawah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.